Dan ada lagi yang lebih dahsyat jemaah. Yang lebih dahsyat lagi. Di mana segelintir kaum muslimin mereka merogol ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk kepentingan politik. Ayat itu sama sekali tak ada kena-mengena dengan politik dia. Tetapi dipaksakan juga supaya selari dengan politik dia, dengan parti politik dia, dan menjatuhkan lawannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dia pakai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pilihlah parti kami kerana kami adalah parti orang-orang bertakwa, parti yang memang menegakkan syariat Islam. Tu parti yang lain tak, itu alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. So yang tak pilih kami masuk neraka, yang pilih orang lain masuk neraka, yang pilih kami barulah masuk surga. Pernah dengar tak orang macam tu? Tapi tak ada di Malaysia. Semuanya di luar negara. Luar biasa. Orang Malaysia ni baik. Bahkan dia kutip lagi firman Allah dalam surah Al-Mujadalah 4 ayat terakhir. Istahwadha alaihimus syaitanu. Cerita tentang Hizbus Syaitan, tentang Hizbullah. Jadi siapa yang la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu rasulah. So siapa yang join dalam parti politik dengan orang non muslim, maknanya dia bukanlah orang beriman. Dia bukan Hizbullah, itu Hizbus Syaitan. Tapi yang selari dengan parti politik dia, yang ikut sokong dia, baru itu Hizbullah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tarik orang, sokong dia. Selepas kalau dah sokong dia, maka dia dapat jawatan. Ketika dapat jawatan, hujung-hujungnya dapat duit. Bahaya ni jemaah. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang akan berhujung kepada mentakfirkan orang lain yang tak selari dengan dia. Tak ikut parti dia, maka masuk neraka. Dan ini mengkafirkan orang lain.